Hai, hari ini di Radio Production berada di Pusat Latihan Dungun. Hai Encik, boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Aiman Haziq bin Johari, pemilik syarikat iHeart Food Sedia Berhad di Dungun, Terengganu. Apa bisnes yang dijalankan di sini? Okay, bisnes yang saya jalankan di Dungun adalah pertama, restoran ayam penyet Epi merupakan franchise. Jadi saya pemilik franchisee, merupakan franchisee lah. Pada tahun 2021, Mei 2021, ayam penyet Epi Dungun. Dan seterusnya saya juga adalah pemilik franchise Roti Boy Dungun, iaitu dibuka pada 22 bulan Disember. Cuba cerita sikit tentang bisnes Encik. Okey, bisnes ayam penyet berkenaan dengan Indonesian cuisine ataupun masakan Indonesia yang kita fokus pada ayam yang kita punya main dish, dan kita ada menu-menu lain seperti bakso, lele iaitu keli, ada bawal penyet, dan seterusnya ada juga mi bakso. Itu antara menu yang ada dalam ayam penyet Epi Dungun lah. Yang kedua, berkenaan dengan Roti Boy. Roti Boy well known punya business ataupun franchise, dan itu kita ada beberapa variant Roti Boy yang sangat famous lah. Roti Boy yang original, dan seterusnya ada yang bake item juga yang kita buat dekat Dungun. Dan in future kita akan ada satu produk baru, iaitu ice cream daripada Roti Boy lah, iaitu by next year. Tahun pertama akan bermula di Alam Manda, Putrajaya, dan kita ramai orang menantikan untuk produk baru tersebut. InsyaAllah kita akan launch by next year lah. Cuba cerita dekat mana pusat latihan Encik? Okay, pusat latihan kami berada di jalan utama daripada traffic light Cik Lijah menghala ke Paka, ataupun lebih tepat Jalan Baru Pak Sabah, Bukit Pak Sabah, dikenali sebagai tempat depan TM lah. Sekarang di tempat ni kita kenal sebelum menghala ke arah, kalau menghala ke arah Kuala Terengganu, ada Hospital Baru Dungun. So landmark kita yang terbaru berhampiran ataupun 1 kilometer daripada Hospital Baru. Boleh bagi tahu waktu operasi pusat latihan Encik? Ya, waktu operasi pusat latihan di Dungun adalah bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Apa yang menarik di kawasan Encik? Okey, di kawasan kita, tempat latihan ni, pertama kita exit daripada Tol Dungun adalah yang terdekat dekat sini lah, Tol Kuala Dungun. Kita akan nampak kawasan ayam penyet dan Roti Boy, dan di kawasan sekitar adalah dikenali banyak view yang cantik, pantai yang cantik. Itu antara kelebihan di pusat latihan inilah. Bagaimana nak daftar untuk belajar di sini? Okey, pertama sekali datang ke pusat latihan kami, dan di sini kita akan bagi satu borang, just isi je borang tu, dan kita akan buat satu saringan lah. Once saringan tu okey semua, kita akan call untuk datang belajar di sini. Dan kelebihannya kita akan bagi allowance, dan pusat latihan ni perkhidmatan ataupun yuran adalah percuma. Apa rancangan Encik selepas ini? Okey, selain kelebihan kita melatih content creator, video creator yang menjadikan high demand dalam industri pada hari ini, pusat latihan ini juga berkembang dengan begitu pesat untuk mencari bidang-bidang baru. Terutamanya bidang yang perfokusan kami yang kedua, iaitu adalah bidang F&B. Di bidang F&B, selain kami mempunyai ayam penyet dan Roti Boy, ini adalah satu peluang yang penting pada pelatih-pelatih yang akan datang, iaitu anda boleh belajar masakan Indonesia dan juga boleh belajar dalam bakery dan culinary, bagaimana penyediaan makanan itu berlaku daripada awal dan akhir. Dan insyaAllah kita sangat-sangat fokus, dan kita on by target by next year kita akan melaksanakan program ini. Selain jadi content creator yang mempunyai skill dan wawasan yang betul ke arah membina kerjaya masing-masing. Okey, jangan lupa support bisnes Encik ni. Okey, jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng. Bye-bye. Bye-bye.